Ramai tanya saya, ESB bagus ke? Tabung haji stabil, emas terbaik atau beli rumah je? Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Jawapan jujur, tiada satu pun yang terbaik. Yang terbaik adalah yang paling sesuai dengan hidup kita sekarang. Setiap instrumen ada watak dia. ESB, pulangan konsisten, sesuai jangka sederhana. Tabung haji, selamat dan rendah risiko. Emas pula, simpanan jangka panjang, lindung inflasi. Had tanah, aset besar, perlukan modal dan komitmen. Bila kita faham watak, barulah kita boleh pilih ikut matlamat. Masalah ramai orang bukan tak tahu pelaburan mana bagus, tapi tak tahu mana sesuai dengan poket dan disiplin diri. Gaji baru nak lepas tapi nak beli rumah RM RM400,000, atau duit asyik bocor tapi nak cuba pelaburan besar. Akhirnya tak buat apa-apa. Cara yang paling selamat, mula dengan yang paling murah, paling rendah risiko. Kukuhkan dulu cash flow. Simpan sikit di tabung haji atau ESB untuk stabilkan kewangan. Lepas tu baru mula konsisten emas untuk jangka panjang. Bila kewangan dah kuat, baru fikir harta tanah. Lagi lama kita tangguh, lagi tinggi harga rumah naik. Lagi rendah kuasa beli duit, lagi susah nak mula. Pelaburan bukan tentang tunggu masa terbaik, tapi mula dulu baru kita nampak jalan. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.